Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih banyak kerana anda berada di channel saya dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan saya ada letak dekat link dekat bawah ni untuk buku-buku yang saya cadangkan anda untuk membelinya. Antaranya adalah buku Sahih Al-Bukhari. Tengok link dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, hari ini tular satu video yang memaparkan sekumpulan pelajar sekolah rendah di sebuah sekolah jenis kebangsaan SJKC menyanyikan lagu rasmi negeri Perak. Malangnya, video ini telah disalah tafsir oleh segelintir netizen yang tergesa-gesa membuat kesimpulan bahawa lagu negaraku ini telah diubah ke dalam bahasa bahasa Cina. Walhal lagu tersebut adalah lagu rasmi negeri Perak yang sejak sekian lama dinyanyikan oleh rakyat Perak tanpa sebarang isu. Jom kita tengok video berkenaan dan komen-komen netizen yang pelik-pelik di dalam ni, termasuk seorang ahli politik yang merupakan ketua penerangan Bersatu. Kita tengok video berkenaan sama-sama. Okey, kita dah dengar lagu berkenaan, kita baca komen pula. Zaf SZ dia kata, Ngakoming King of Racist. Sebab yang ni Ngakoming kan, dia punya hashtag Ngakoming. Dia kata Ngakoming King of Racist, lepas tu buat muka babi. Lepas tu Muhammad Izzuddin Idris, tak ada patriotik langsung. Lepas tu orang komplain lah, apa yang tak patriotik kan, orang komplain. Asrul Sulaiman, babi. Faizal Ali, stupid. Nyalas Midi kata, Depora. Radin Hairul Faiz, sebut lagi kan ni dah langgar perlembagaan negara. Lepas tu orang komplain dekat dia, perlembagaan apa? Maksudnya yang langgar tu perlembagaan apa? Orang tanya juga kan. Fazli Nazri ni dia cakap lah, dia komen balik, dia kata, cakap bukan dah memang korang spesies. Tolong jangan tolol sangat boleh. Itu lagu negeri Perak. Salah tang mana wahai spesies terpaling Melayu Islam ni? Pernah dengar ke tak lagu negeri Perak? Ke selama ni ala-ala duduk kat Arab sana? Ke korang sebelum ni duduk kat Israel sana? Bahala sungguh rupa-rupanya puak-puak walaupun tolol. Apa benda ni, dia ni merepek. Banyak sungguh bercarut. Tapi dia sebut yang tu lah. Cik Awan Daniel kata, ini lagu negeri saya, negeri Perak Darul Rizwan. Okey. Jadi dia sebut, dia kata ini lagu Perak. Cuba kita dengar sekali lagi. Kadang-kadang orang bila dengar tu dia tak dapat tangkap. Biasalah budak-budak yang menyanyi berserabut lah, lagi rakaman pun bukan berkualiti sangat. Jadi berserabut. Jom kita dengar sekali lagi video ni berserta dengan dia punya subtitle dekat bawah tu. Kita dengar satu-satu, saya rasa kita akan dapat lebih faham apa yang dia nyanyikan.
Nampak jelas apa yang dinyanyikan oleh budak-budak tu. Jadi kalau kita tengok dengan lirik, baru kita dapat dengar apa yang dia menyanyi. Bukan takat lagu ni, lagu negaraku, lagu negeri-negeri yang lain pun sama je lah. Sebab kualiti video, kemudian cara penyampaian, budak-budak biasalah. Tapi kalau kita tengok lagu ni, menarik budak-budak ni, orang Cina yang kita tahu ada sebahagian besar daripada kalangan mereka pun bukan orang Islam, tetapi mereka menyanyikan lagu negaraku dengan bahasa ataupun lirik yang telah ditetapkan. Dekat dalam ni ada banyak. Dilanjutkan, Allah usianya sultan. Dia orang sebut, dia orang baca Allah usianya sultan. Adil dan murah, memerintah watan, ditaati rakyat kiri dan kanan. Iman yang soleh, Allah kurniakan, Allah berkati, perak rizwan, Allah selamatkan negeri dan sultan. Semua ni dia baca, dia menyanyi, dia bunyi di dalam bahasa Melayu. Tak ada bahasa Cinanya. Dan saya tak dengar pun bunyi pelat-pelat tu. Tak ada bunyi pelat pun. Cuma suara budak-budak kadang kuat sangat ataupun nyaring sangat. Jadi kita tak dapat dengar dengan baik. Tapi kalau pelat pun tidak menjadi masalah. Ada orang pun menyanyi pun bunyi bahasa Kelantan juga. Bunyi belah utara pekat juga. Biasalah. Nak buat macam mana kan? Terbukti bahawa mereka menyanyi di dalam bahasa Melayu. Bukan di dalam bahasa Cina. Dan di dalam lirik yang betul. Bukan dia tukar kepada bahasa Cina. Mentang-mentang hang tengok dia tu orang Cina. Lepas tu hang kata mestinya bahasa Cina. Asal tak dengar bunyi, cakap orang Cina. Ini sama macam orang yang kena rasuk. Lepas tu kononnya cakap bahasa Siam ke, sekadar bercakap bahasa Cina ke. Lalu orang yang duduk kat situ kata, oh dia bercakap bahasa Cina, dia cakap bahasa Siam. Padahal dia pun bukan Cina, dia bukan Siam. Dia pun tak faham apa yang kawan tu kata, tapi bunyi-bunyi macam Cina sikit, maka cakap bahasa Cina. Ini tolol nama dia. Ini tak patut kita untuk mengikuti orang-orang seperti ini. Okay, kita terus baca komen-komen. Ada lagi kan, Akasha Shah kata, haram jadah betul puak-puak Tiongkok ni. Aduh, hai. Lepas tu Suhairi Muhammad kata, terang-terang ajar resis, bahasa kebangsaan ditolak. 3R ni menghina pendidikan Malaysia. Memang lauk lah. Aduh, orang komen balik dekat situ kan. Apa yang resis, kami orang Perak dengar elok je. Biasalah budak tambah bangsa Cina. Memanglah pelat. Aduh, memang kena lauk lah. Lepas tu Muiz Marquez, bila lagu kebangsaan pun ditukar, apa nak diragui bahawa DAP ni anti Melayu dan Islam. Astaghfirullahalazim. Kena lauk dia ni kat bawah ni ya. Kemudian banyak lagi ni yang sampai caci maki ni. Kenapa nak caci maki? Saya tak faham. Orang Melayu kan Muslim. Kita kan dilarang untuk caci maki. Pasal apa banyak sangat caci maki kat sini? Sebut perkataan yang pelik-pelik macam ni. Pasal apa? Nama khair elok dah. Tapi pasal apa tulis perkataan macam ni? Ada yang sebut perkataan yang tak elok lagi dalam ni. Pasal apa? Apa nak perjuangkan apa? Bukankah kita orang Melayu, orang Islam memang dilarang daripada melaknat orang, memaki orang, mencaci orang? Ini haram tau. Zulkhaidi Aziz kata, wow, terhanatlah, termusibatlah, pencacai, penjilat najis semua mesti bangga sekarang ni. Aduh, hai. Ramai juga yang kongsikan apa dia lirik-lirik yang asal. Tapi menariknya ada satu komen daripada ni Tun Faisal ni 17 minit lepas dia komen dengan wajah ataupun dengan emoji marah. Emoji ni emoji marah, emoji yang merah tu, kemudian muka macam tu, yang tu maksudnya emoji marah. Tapi saya tak tahulah pasal apa dia buat emoji marah ni pun saya tak tahu, tak faham komen dia ni sebab apa. Dalam video ni tak ada sebab pun kita nak marah, tak ada sebab pun kita nak buh emoji marah. Kalau boleh emoji like ke, emoji senyum ke, emoji bagus ke, yang tu saya boleh faham lah. Tapi kalau emoji marah, dia boleh jadi sebab dia tak puas hati. Sebab tu dia marah. Tak adanya orang marah sebab dia suka. Tak ada. Orang marah sebab dia tak puas hati. Cuma marah tak puas hati ni pasal apa? Mungkin sebab budak-budak ni menyanyi lagu negaraku dalam bahasa Cina seperti mana yang didakwa oleh sebahagian netizen. Mungkin itulah yang difahami oleh Tun Faisal. Kalau itulah maksudnya, maka memang peliklah cara penapisan info daripada Ketua Penerangan Bersatu ni yang sangat aktif di Facebook ni. Pasal apa seorang Ketua Penerangan parti politik yang besar tetapi mengeluarkan ataupun termakan dengan fitnah ataupun termakan dengan cerita bohong seperti
seperti ini. Dulu dia dah ada kes percaya kepada GISB. Yang ni, kes macam ni pun dia percaya juga. Macam mana orang macam ni kita nak terima dia sebagai ketua penerangan? Geng-geng bersatu kena fikir balik ni. Layak ke tak layak ni kena fikir balik lah. Saya bukan ahli bersatu, tapi yang ni kena pergi semak balik lah. Takkan benda macam ni pun dia boleh percaya. Okey, banyak lagi lah komen-komen yang pelik-pelik di dalam ni sahabat-sahabat. Kalau nak tengok, sahabat-sahabat boleh tengok lah dekat media sosial, dekat One Media Online. Ironinya sahabat-sahabat, lagu Negeri Perak ni adalah sangat syarat dengan unsur perhormatan kepada Allah. Bahkan banyak kali disebutkan Allah di dalam lirik berkenaan, lebih daripada 2 atau 3 kali di dalam lirik itu. Bahkan daripada sudut doa itu adalah kita berdoa kepada Allah untuk memberkati rakyat, memberkati negeri, memberkati sultan, tetapi ia tidak diubah lirik berkenaan. Ini membuktikan betapa dalamnya nilai Islam yang dipupuk dalam identiti negeri Perak. Bukan saja orang Melayu, bahkan rakyat berbilangan kaum di negeri Perak, termasuk yang bukan Islam, menghormati dan menyanyikan lagu ini tanpa mereka mempersoalkan unsur agama mahupun menukar liriknya. Ini adalah satu perkara yang bagus, menunjukkan mereka ini adalah kawan kita. Mereka ini adalah teman kita. Mereka ini adalah orang yang sama dengan kita daripada sudut kerakyatan. Mereka menghormati kita dan kita sepatutnya menghormati mereka. Maka apabila ada individu, bukan seorang, individu, bahkan ahli politik seperti mana yang kita tengok tadi, terus membuat tuduhan melulu, bahkan menyatakan bahawa sejak bila lagu negaraku tukar dalam bahasa Cina, mansuhkan sekolah jenis kebangsaan, dalam komen itu pun ada, bahkan mencaci, mencarut sampai kata celaka betul lah warga Cina ni, buat Malaysia macam mak bapak dia punya negara. Dalam komen-komen ni, ini kita perlu soal balik. Siapa sebenarnya yang gagal memahami dan menghormati perlembagaan dan realiti negara ni? Siapa? Malaysia adalah negara yang pelbagai kaum. Bahasanya pelbagai. Budaya pun pelbagai. Namun kita disatukan oleh penghormatan kepada rukun negara, perlembagaan dan semangat hidup bersama. Sekolah Cina, sekolah Tamil, aliran kebangsaan, semuanya berada di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada pro dan kontra di dalam hal ni. Ada pro untuk kita satukan semua dekat satu tempat, ada juga kontranya di dalam hal berkenaan. Ada pro apabila ada pembahagian-pembahagian sekolah ini, ada juga kontranya. Demikian juga ada sekolah agama, ada sekolah agama Islam. Jadi adakah ini juga kalau kita nak satukan di bawah satu tempat je sekolah kebangsaan, maka pasti kena pitolak lah, ataupun sekolah-sekolah agama juga kena buang lah, sebab kita nak letak dekat satu tempat saja. Maka ada pro dan kontra yang dibuat perbincangan sejak zaman berzaman lah. Tak kisahlah, itu hanyalah perbincangan saja. Pun begitu, semua sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah aliran kebangsaan, mereka ni di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka bukan sekolah asing ataupun dibawa daripada negara lain. Tak betul tu. Tuduhan bahawa pelajar Cina menyanyikan lagu negaraku versi Cina adalah tidak berasas dan memalukan. Sangat-sangat memalukan. Lagi-lagi orang Perak yang dengar ni. Memang memalukan sungguh. Menunjukkan betapa berbahayanya bila emosi mengatasi fakta. Tengok dulu, percaya terus apa yang didengar, kemudian prejudis mengatasi akal kita. Sedangkan Nabi SAW dah sebut, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seorang tu dianggap sebagai pembohong bila apa benda yang dia dengar, dia terus sampaikan kepada orang lain. Dia tak buat semak, dia tak buat cek dan sebagainya. Dia terus share kepada orang, terus kata, oh ini negara kita telah dijajah oleh orang Cina. Orang Cina di AP kita ni dah tak hormat rakyat kita di Malaysia ni. Lagu negaraku pun dah ditukar kepada bahasa Cina. Ini merepek. Ini adalah satu benda yang cukup merepek. Ini tak patut dikeluarkan perkataan itu oleh orang Melayu Muslim. Sebab agama kita ajak benda lain, yang hampir buat benda lain. Sebab tu saya sebut, orang-orang macam ni mangkuk hayun. Kadang orang marah pasal apa saya kata mangkuk hayun. Saya tak akan sebut satu perkataan, melainkan ia sesuai diletakkan di situ. Mangkuk hayun ni memang betul diletakkan
ajarkan kepada orang macam ni. Islam ajak benda lain. Yang hampir buat benda lain. Islam ajak jangan caci maki orang. Yang hampir buat adalah caci maki orang. Maka ini adalah tindakan yang bodoh yang kami orang utara sebut ini mangkuk ayun. Ini pelik dan ini tak patut dan ini tak bagus. Rakyat Malaysia, terutamanya dari Perak, dah biasa dah menyanyi lagu negeri ni tanpa isu. So, mengapa bila anak-anak Cina menyanyikan nampak dalam video orang Cina terus jadi isu nasional, terus jadi isu rasis? Bukankah ini menunjukkan sikap double standard dan perkauman yang membarah secara diam-diam? Ini kita kena hati-hati. Kalau kita terus buat macam ni, kita akan membudayakan satu pembodohan akal. Sedangkan kita negara yang membangun, negara yang maju, negara yang moden, negara yang madani. Sepatutnya kita adalah negara yang perlu memandaikan umat dengan ilmu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, kita perlu belajar untuk buat penilaian fakta sebelum bertindak, sebelum percaya. Apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, kita buat semakkan dahulu. Dalam dunia hari ini, fitnah dan salah faham boleh tersebar sepantas satu klik saja. Tapi sebagai rakyat Malaysia yang waras, yang maju, yang beradab, kita perlu berhenti menjadi mangkuk hayun digital yang menghukum sebelum memahami. Kepada yang menuduh tanpa asas ni, berhentilah. Berhentilah menjadi penyebar kebencian. Isu ini bukan soal kaum, bukan soal agama, tetapi soal kebodohan di dalam memahami konteks. Jadilah rakyat yang berakal, bukan hanya beremosi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya harap anda dapat mengambil manfaat daripada video hari ini. Saya juga nak ajak anda secara khusus, tak kiralah orang Islam ataupun non-Muslim, khususnya orang-orang Islam kita juga, untuk hadir ke perkampungan sunnah yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Mei ini. Dengan tema PSX kali ini, mengangkat kebijaksanaan meruntuh kedangkalan. Jadi, ini adalah projek memandaikan umat dengan ilmu. Sahabat-sahabat, saya ajak untuk datang ke negeri Perlis pada 9 hingga 11 Mei, mengangkat kebijaksanaan meruntuh kedangkalan di perkarangan Masjid Alwi. Boleh datang sahabat-sahabat, jangan risau. Yang tak ada makanan ke, tak ada tempat tinggal ke, boleh datang, insya-Allah memudahkan. Dekat sana daripada pagi sampai malam makan semua disediakan secara percuma. Kita boleh pergi dengan sendiri ataupun dengan keluarga. Boleh pergi ramai-ramai, insya-Allah. Saya sendiri insya-Allah juga akan datang bersama-sama dengan anda pada hari berkenaan. Jumpa saya di sana pada 9 hingga 11 Mei ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.